Tapi RNR ni fasiliti dia memang orang kata sikit lah, hanya tandas je ada. Kedai makan tak ada. Panggilan lah, tak tahu panggilan apa, panggilan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di channel Seratugo. Okey, seperti biasalah kita sambung episod yang kelima. Episod yang kelima. Okey, sembang biasalah, sembang seram apa-apa yang berlaku di dekat dengan kita lah. Yang pernah kita lalui, pernah kita alami, samalah. Okey, malam ni seperti biasa saya ingin cerita sikit lah. Okey, kongsi cerita. Seperti cerita di Tasik Kenyir. Tasik Kenyir, Kuala Terengganu. Okey. Terengganu ni dia ada sebuah empangan Kenyir, empangan yang empangan lah. Jadi empangan ni dinamakan Tasik Kenyir. Dia bila bukan Tasik semula jadilah. Tasik buatan lah oleh projek negeri Terengganu untuk berpanggil hidroelektrik. Hidroelektrik ni dia untuk fungsi dia adalah untuk menjanakan elektrik lah, tenaga elektrik ke TMB Paka. Puncanya adanya empangan dia ni hidroelektrik. Okey, kenapa hidroelektrik ni dia fungsi dia adalah untuk menjana elektrik di Paka. Dia sama ada function dia dengan gas Petronas, gas salur ke hidro. Hidro tu berpusat jadi tenaga elektrik. Saing dah pula. Saing pula. Ni saing Okey, jadi pada tahun 1985, tahun 1985 Tasik ni baru dibukalah oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Sebelum tu, pada tahun sebelum tu perkampungan lah. Dia ni Tasik Kenyir ni sebagai kampung. 2 buah 3 banyak buah lah. Dia bila dia nak buat Tasik, kampung ni ditegelami. Bawah air tu, Tasik tu, bawah tu kampung orang sebenarnya. Dalam air tu kampung orang. Maknanya kalaulah kita menyelam dalam tu, maknanya kampung orang, kita boleh tengok kampung orang. Mana orang tak ada lah. Jadi bila dia tutup semua empangan ni, dia macam baldi baldi tutup semua ni, buat kolam kan. Dalam tu tapak asal dia kampung. Kampung seluas berapa? 6,000 hektar rasa, tak silap. 6,000 hektar. Macam berapa pulau lah. Jadi bila air ni merangkumi semua ni tempat, meliputi semua tempat, dia jadi tempat yang paling tinggi tu jadi pulau-pulau. Jadi penduduk yang tinggal kat Ulu Terengganu tu dah berpindah ke lain sebab tak ramai. Satu kampung tu ada dalam 20 hingga 30 keluarga sahaja. Sebelum pembinaan Tasik Kenyir ni lah. Okey. Jadi selepas siap tu siap tu jadilah bekalan punca tenaga untuk jana hidro ni, elektrik ke Paka, jana kuasa elektrik ke Paka. Jadilah TMB, Tenaga Nasional yang supply elektrik seluruh semenanjung Malaysia. Jadi kalau berlaku apa-apa masalah dekat Tasik Kenyir itu, empangan ke masalah, jadi seluruh semenanjung Malaysia ni bergelap lah. Okey. Jadi itu kisah dia Tasik Kenyir lah. Jadi ramai yang kita tak tahu mistik yang ada atau misteri yang ada di Tasik Kenyir. Tasik Kenyir ni kalau kita pergi, kita boleh pergi macam camping. Dia ada resort, banyak gua kat sana. Dia ada yang macam pergi
Camping tapi kadang-kadang tu tak berani untuk bermalam lah kat sana. Dia banyak misteri, benda yang misteri. Contoh dia macam panggilan lah, tak tahu panggilan apa, panggilan dalam air. Lepas tu ikan naga. Ikan naga ni memang wujud. Memang wujud. Ada setengah tu ikan naga ni dia sebenarnya orang panggil naga. Wujudnya naga di Tasik Kenyir. Asal dia orang tak tahu. Ada ikan besar yang ada dalam Tasik Kenyir tu. Dia kisah dia macam ni. Adalah dengar dulu, ada 2-3 orang lah pergi mancing tepi. Dia tengah mancing, joran dia kena tarik. Joran dia kena tarik, dia nampak satu benda mata merah keluar ikut Tasik Kenyir tu, air tu. Dia tarik, diikat di bumper kereta. Bumper kereta, diikat di bumper kereta. Dia pun tarik, dia cabut dengan bumper kereta masuk dalam air. Ya. Joran tu memang kuat lah. Lepas tu jadi mula dari tu orang kata Tasik Kenyir ni ada naga. Lepas tu adalah yang macam kita pergi tu, orang kata ada setengah orang cakap tu bukan naga. Dia itu adalah ikan Arapaima. Ikan tu adalah ikan spesies Amazon, Amerika Selatan. Ikan tu yang wujud kat sana. Macam mana ikan tu ada di Tasik Kenyir? Sebenarnya dekat Tasik Kenyir tu ada orang pelihara ikan tu. Asal dia ada 4 ekor je. Ikan tu, dia duduk dalam sangkar lah. Ikan tu ada dalam sangkar lah. Tapi disebabkan dia ada banjir besar, sangkar tu pecah, ikan tu keluar. Seekor mati. Tinggal 3 je lah. Tinggal 3 lah ikan tu. Biasa 4 mati, tinggal 3. Jadi ikan tu dia biasalah bila terlepas nak tangkap balik memang payah. Sampailah berpuluh-puluh tahun dah Tasik Kenyir daripada tahun 1985 sehingga tahun sekarang ni dah 2025. Wujudnya Tasik Kenyir dah 40 tahun. Lamanya 40 tahun dah Tasik Kenyir tu. Macam-macam spesies dah duduk dalam tu. Jadi ikan mama tu sekarang ni pada tahun 2012 adalah Kerajaan Terengganu. Siapa yang boleh tangkap ikan tu dapat ganjaran sebanyak 20,000. Kenapa Kerajaan Terengganu nak tangkap ikan tu? Okay. Sebab dia telah mengancam spesies ikan yang lain. Jadi macam contoh ikan lain tak boleh nak tu, macam nak hidup kat situ. Sebab dia jadi ikan yang paling besar, dia habis makan ikan yang kecil-kecil tu. Satu lagi, bila spesies dia tu banyak di Tasik Kenyir, dia jadi macam ada spesies lain kan yang boleh tu. Jadi spesies dia je ada dalam tu. Sebab dia dia ikan pemangsa. Nasib baik ikan Arapaima. Kalau piranha, sebab spesies kalau lah Arapaima tu boleh hidup di Tasik Kenyir, tak mustahil kalau piranha pun boleh hidup. Sebab dia spesies air yang sama, air gelap. Dia bentuk dia, ikan ni berwarna hijau. Berwarna hijau gelap. Mata dia berwarna merah. Jadi tu sekali orang nampak macam naga.
besar. Panjang dia boleh pergi 4-5 meter. Orang kata kalau houseboat tu yang ada dekat Tasik Kenyir, kena houseboat tu sama besar. Bukan ikan yang kecil, ikan besar. Orang pernah nampak, masih ada lagi. Sebab dia spesies dia dah banyak sebenarnya di Tasik Kenyir tu. Jadi ikan tu agak misteri lah. Maknanya orang tak boleh tangkap. Adalah atuk nenek dia yang ada lagi masih kat situ. Satu lagi, di Tasik Kenyir ni ada satu tempat tu, tak ingat nama gua apa. Kalau kita pergi memang orang tak berani nak bermalam kat sana. Tu gua tu. Kalau macam kita tengok channel Faizal Rozi kan, yang baru ni dia pergi ke Tasik Kenyir tu, bolehlah pergi ke Tasik Kenyir tu kan. Kita tengok seramnya di Tasik Kenyir malam. Tapi orang biasanya kalau bermalam, dia akan bermalam di houseboat je. Houseboat je, sebab orang tak akan berani duduk di pulau. Dia di houseboat bermalam kat situ. Lagi pun dia tasik dia bukan jenis air pekat, air warna hitam. Boleh itu. Dia kedalaman dia 150 meter. 150 meter je lah. Apa, ikan duduk rasakan boleh berenang. Dia memang tasik yang sama lah, Tasik Kenyirnya. Boring lah tengok houseboat. Dah boring dah. Jadi dia dah kenal dah apa tukang bawa houseboat tu, ikan tu. Jadi kalau biasa kita tengok pun macam biasa dah. Jadi biasanya benda yang mesti dekat Tasik Kenyir ni biasanya benda-benda yang makhluk halus je lah. Adalah macam seram macam mana seram. Jadi kalau dia seram dia sebab binatang je. Takut binatang buah je, macam ular air ular air. Sebaik ular air, bukan jangan ular CTD sudah. Saing. Jadi saing banyak orang lah ni. Jadi itulah Tasik Kenyir yang kita boleh ungkai lah, Tasik Kenyir ni. Tasik Kenyir malam ni. Okey. Itu sajalah berkaitan dengan Tasik Kenyir. Dengan Big Fish. Nama dia Arapalma. Okey. Lagi ada cerita lain untuk kita kongsi malam ni? Okey. Next. Okey, hai. Okey. Cerita saya malam ni taklah ke arah sains mana malam ni. Okey, tapi kisah misteri dan jangan serius sangat. Okey. Gua Tempurung Kopeng Perak. Okey. Gua ni dia pada awal 2000 ada sekumpulan pelancong ni lah. Dia masuk ke gua tu dengan ada tour guide. Nama dia Gafar. Okay, dia masuk di Perak lah. Okay, dia masuk waktu malam. Dia masuk dalam gua tu dia ada 5 kubah. Okay. Biasanya yang misteri yang seram ni kubah yang keempat. Dia masuk kubah pertama, kubah kedua tak ada apa-apa lagi. Kubah ketiga pun tak ada apa-apa. Bila nak masuk ke kubah yang keempat, salah seorang pelancong ni lampu suluh dia. Okay, torchlight dia tu berkelip. Lepas tu tour guide ni cakap lah, maksudnya ada yang mengikut dekat belakang. Ada orang follow. Okay, lepas tu dia tak percaya. Dia pun jalan tu. Lepas tu bila dia
jalan, dia dengar ada orang jalan juga ikut dia dari belakang tapi jauh. Satu tim lah pelancong, tour guide kat depan. Okey. Lepas tu dia masuk jalan-jalan ke Kubah 4 tu. Semakin dia laju, semakin laju benda tu. Dia dengar tapak tu. Makin laju lah. Lepas tu tour guide ni pegang tangan yang lampu solar berkelip tadi tu. Dia kata jangan pandang belakang. Tapi biasalah naluri manusia ni, benda yang dilarang mesti nak buat kan. So dia pusing belakang. Daripada jauh dia nampak satu bayang hitam. Dia berdiri tapi tak ada kaki. Dia macam terapung macam tu. Lepas tu dia pun bersama-sama dengan tour guide tu berpatah balik, keluar ikut jalan yang asal yang dia masuk. Dia dah masuk dalam gua tempurung. Dia keluar balik. Dia tak masuk semula. Dia berjalan keluar tu. Lepas dia masuk kubah yang ketiga, kedua, tak ada dah benda tu. Lepas tu dia pun tak berani nak masuk semula sampai ke kubah yang kelima. Lepas tu dia pun berjalan keluar. Lepas tu dia tak masuk lah. Bersama tour guide tu dia keluar. Lepas tu dia pun balik ke KL. Balik ke KL. Lepas tu orang yang dekat kawasan tu, yang penduduk kat situ, dia kata kubah yang keempat ni sebab ada penunggu, roh roh lah menunggu dekat situ. Kubah yang keempat, sebab kubah yang keempat ni dia lebih sunyi daripada kubah pertama sampai ketiga. Setiap kubah ni dia berbeza suasana dia dengan keluasan dia. Kubah tu saya tak tahulah asal dia untuk apa. Tapi saya tahu cerita ni saya kaji 5 kubah yang ada. Tak pergi sebab yang keempat dah menyeramkan. Kalau kelima lagi menyerang, lagi seram lah. Okay. Lepas tu seterusnya cerita lain pula ni, RNA Gua Tempurung. Gua Tempurung tu, kawasan tu, Tempurung. Gua Tempurung, cerita ni RNA ni masih ada. Cerita ni baru lagi. Kisah seorang pemandu lori. Hujung bulan 9 baru ni. Maksudnya ada lagi lah RNA tu. Tapi RNA ni fasiliti dia memang orang kata sikit lah. Hanya tandas je ada. Kedai makan tak ada. Rehat dan rawat. Dia ada parking. Memang ada parking lah RNA kan. Dia ada parking. Lepas tu hanya tandas je yang ada. Okay. Kisah dia, seorang pemandu lori ni, dia daripada, saya tak pasti daripada mana, dia membawa barang lah, trailer kan. Okay, lepas tu bawa tu dia macam rasa penat. Dia pun berhenti dekat RNA ni. Biasanya RNA ni ramai yang tak berhenti. Plus. Okay. Dia berhenti. Dia masuk RNA tu. Dia parking lori dia. Depan dia park tu ada satu pondok. Okay. Pondok ni dia nampak ada orang tengah baring. Okay. Lampu lori dia tu masih terbuka lah. Maknanya menyuluh ke orang tu. Tapi dia tengok orang tu biasa je. Okay. Dia pun matikan enjin lori semua. Dia ke tandas. Tandas dia ni bukan dia sama dengan parking tu. Dia kena naik atas. Dia ada tangga untuk naik ke atas. Dia atas bukit tandas tu. Lepas tu dia naiklah tangga untuk ke tandas. Lepas tu, lepas dia ke tandas, dia turun masih ada lagi lelaki tu dekat pondok tu. Yang peliknya, dia rasa takkan tak ada nyamuk kan dekat situ, kat pondok tu. Lepas tu dia turun macam biasa. Dia masuk lori kan. Lepas tu dia buka, dia start enjin lori dia, nyalakan lampu.
memang terpancar lah dekat orang tu. Lepas tu waktu lampu lori dia terpancar dekat orang tu, hilang sekelip mata je. Hilang sekelip mata. Tapi dia fikirlah, mungkin orang ni dia berlari ke tandas. Okey, takut dia tunggu turn kan. Dia pun like, lepas tu dia duduk kemar-kemar dalam dia punya cabin dia tu. Okey, lepas tu dia main phone. Dia nampak dekat belah kanan dia, cermin kan tu kan. Okay, dia nampak dia jauh ada yang lelaki tu sedang berjalan mengelilingi lori dia. Kalau lah nak ikutkan sekarang ni, bukan ke tak wujud R&R Gopeng tu? Sebabnya pernah kita masa kita ke Kuala Perlis tu, kita cari di Waze, kita ada dalam tentatif kita nak pergi tu, kita singgah R&R Gopeng, tapi tak ada dalam Waze tu. Kita dah tentatif, okey, daripada Genting Sempah, seterusnya kita akan berhenti ke R&R Tanjung Maling, tak silap. Lepas tu kita next ke Gopeng kalau tu kan. Tapi di tu tak ada, dia terus kepada R&R Ipoh ke apa. Dia tak ada, tak wujud pun. Macam tak wujud lah R&R tu. Tak tahulah. Kalau ada, tolong komen lah kat bawahnya. Atau kita terlepas pandang ada tak wujud. Tapi kalau lah katakanlah R&R tu wujud, dia tak ada tempat makan, dia tak ada, dia hanya toilet dan surau, maknanya dalam cerita tu R&R tu wujud ke tak wujud? Google Map. Dalam Google Map tu masih ada lah tempat tu. Okay, so lepas tu dia tengok lelaki tu berpusing mengelilingi lori dia kan. Lepas tu dia tengok, betul-betul dia tengok, dia amati lelaki tu tak ada kaki. Tak ada kaki. Ada tangan, ada kepala, semua ada, kaki tak ada. Lepas tu dia rasa ni jin lah. Jin. Lepas tu dia tak fikir lah, dia pun reverse je. Dia langgar jin tu. Dia langgar, dia buat macam biasa lori dia. Bila sampai dekat, tak silap saya, pelabuhan, dia bawa lori trailer kontena. Mungkin ke pelabuhan dia nak Selatan tak silap. Okay. Yang tu saya tak pastilah pelabuhan mana yang dia pergi. Okay, lepas tu bila dia sampai sana, dia park lori macam biasa. Lepas tu dia balik rumah. Ada member dia datang tengok lori tu. Member dia pun call dia, kata, kau bawa balik orang tua mana ni? Dia kata macam tu. Lepas tu tak pasti sama ada video call ataupun dia tu pergi dekat member dia. Dia nampak orang tua tu duduk atas kepala lori tu. Maksudnya dia ikut lah, sebab dia langgar kan. Lepas tu beberapa hari kemudian macam tu, tak ada lah. Mungkin jin tu dah balik dekat R&R tu, tempat dia. Dia ikut sekali. So Gua Tempurung ni banyak penunggu lah. Sampai dekat R&R pun masih ada. Okay guys, itulah episod yang kami boleh ungkai lah. Maknanya boleh cerita untuk episod yang kelima ni. Next episod tak tahu lagi bila. malam esok ke, kan? Jadi
kenapa mata kami ni mengantuk baby saya ni, sebab kita rakam pun terlalu malam sangat dah ni, lewat dah. Jadi itulah, kadang-kadang nampak saya mengantuk ni bukan benda, memang terlalu lewat dah. Okey, sekiranya berminat dengan channel kita orang, nak kongsi cerita pun boleh DM dekat TikTok Sera To Go, atau tinggalkan komen kat bawah, atau email kan kepada kami, ada di Sera To Go kan. Okey, boleh DM, nanti kita boleh kongsi cerita yang mana boleh, tempat-tempat yang boleh kita ungkaikan lagi. Okey, the next video kita akan berbalik kepada Mahkamah Lama Kemasik. InsyaAllah saya akan ceritakan Mahkamah Lama Kemasik. Okey, tapi cerita tu tak adalah seram mana, kita ungkai je tempat lama, tempat lama yang boleh kita kongsi info. Okey, jumpa lagi ke next video, dan jangan lupa tolong kami subscribe video ni. Sekarang ada kesilapan ataupun nambah baikkan video ni, sila komen kat bawah lah. Sebab setiap apa yang kita nak lakukan adalah yang terbaik untuk viewers kita orang lah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi ke next video untuk malam esok. Sebab satu malam kita tak banyak mana, satu episod je, satu malam satu episod je kita rakam. Okey, jumpa lagi ke next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.